Makanan kami berasaskan Ipoh Chinese style. Resepi 3 generasi. Perniagaan ni bermula 1990 lagi. Signature kami adalah mi kicap Ipoh. Cuma yang ini datangnya dengan produk dihidangkan sekali adalah sup fishball dan juga pucuk. Kelebihan mi kicap Ipoh kami, kicap tu sendiri beserta rempah yang kami adunkan berbeza berbanding yang lain. Mostly Chinese customer lah suka kan mi kari ni. Bagi diorang mi kari ni penuh manis, berlemak. Kita ada letak ayam crispy untuk bagi kerangupan. Kicap kami dan mi kari kami dia tak komplit kalau tanpa cili oil kami. Suka makan pedas, memang ini kawan dia. Yang kami ada kat sini adalah patin tempoyak, resepi daripada Perak, daripada upah kami. Masak lemak. Salai ni highlight kami adalah itik tu sendiri. Rasa lebih berlemak, kuah smoky. Nasi remak yang dirundui. Sebelum ni kami stop sekejap. Ramai dah start minta balik. So kami keluarkan balik dengan ayam pandan berempah. Diperap 2-3 hari untuk mengekalkan rasa aroma dia. Antara yang ada dekat dalam ayam tofu ni adalah fish cake kami. Luar crispy, dalam dia juicy. Resepi ni kita ambil konsep Hakka daripada China. Terutama pada sos merah ni. Rasa savory dia bila campur kena dengan sos manis memang sedap. Kita ada dumpling. Kami buat sendiri, dim sum. Kita ada seafood, crab, ada chicken, salted egg. So memenuhi semua cita rasa. Mantau goreng ni datang sama ada sos buttermilk ataupun sang kaya. Harap pelanggan boleh datang dan rasai sendiri menu signature kami.